Syabas Malaysia. Assalamualaikum semua. Sejak mengambil alih tampuk pentadbiran negara pada November 2022, Kerajaan Madani sentiasa bekerja keras memperkasakan kembali imej dan ekonomi negara sekaligus meletakkan kembali negara di landasan yang betul. Hasilnya bukan retorik semata-mata, tetapi ia benar-benar dirasai oleh segenap lapisan masyarakat. Nilai ringgit semakin mengukuh, kadar bantuan STR dan SARA semakin meningkat, pelarasan subsidi petrol menerusi budi 95 yang sangat membantu, ekonomi negara yang semakin stabil dan banyak lagi kejayaan negara telah dan sedang kita kecapi, sekaligus memberikan keselesaan dan memperbaiki kualiti hidup rakyat. Semua ini secara tidak langsung telah meningkatkan Indeks Kesejahteraan Rakyat Malaysia atau IKRM dari 119.4 mata pada 2023 kepada 120.6 mata pada 2024. IKRM dibangunkan bagi memberi gambaran mengenai tahap kesejahteraan rakyat menggunakan 14 komponen yang meliputi subkomposit kesejahteraan ekonomi dan subkomposit kesejahteraan sosial. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, subkomposit ekonomi kekal sebagai penyumbang utama melalui peningkatan 2.2 mata indeks kepada 128.8, diikuti oleh subkomposit sosial sebanyak 1.1 mata indeks dan subkomposit alam sekitar 0.2 mata indeks pada 2024. Pencapaian ini menandakan pemulihan ekonomi yang semakin kukuh serta pengagihan pendapatan yang lebih seimbang. IKRM 2024 ini juga mengesahkan bahawa kesejahteraan rakyat Malaysia terus meningkat, dipacu oleh kemajuan ekonomi, pengukuhan sosial dan penambahbaikan dalam aspek alam sekitar.